Alright. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Jap. Okay, so this is adalah Kaca and Kaca is my surname. Yeah, I started to feel like it's a bit cringy to keep on saying that line. Okay, so untuk kali ni apa yang nak diceritakan? Sebenarnya tidak ada apa sangat perkara yang menarik yang berlaku dalam hidup saya. Adalah beberapa perkara yang berlaku, cuma tak nampak gaya macam tak banyak yang dikira sebagai cukup menarik untuk dijadikan sebagai video. That's the thing. Okay, so saya terfikir pertama sekali mungkin ada yang masih ada, mungkin adalah beberapa orang masih lagi keliru. Apa situasi saya sekarang ni? Basically saya boleh dikira pekerja, tapi of course ada yang pelik saya ni kerja apa sebenarnya kan. Okay, saya sebelum ni jujur saya cakap, sebelum ni saya job hopping, melompat-lompat kerja. Okay, sebenarnya lepas saya cuba ringkaskan cerita. Benda ni pun dah beberapa kali saya ceritakan. Selepas saya telah pun tamat belajar di UiTM, iaitu music course, saya memang kalau boleh saya nak terus bekerja di dalam bidang muzik, bahagian sales, whatsoever kan, benda-benda tu. Jadi sementara nak dapatkan kerja tu, yang seperti ni saya inginkan, saya kerja di 7-Eleven sebagai part time. Sebenarnya ialah saya pernah beritahu sebelum ni kan, 2 tahun lepas dan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya kalau kerja di 7-Eleven pun saya boleh kata niat saya nak belajar sedikit, belajarlah apa yang boleh dapat dibelajarnya. Contoh macam pengurusan tunai yang kat mesin cashier tu, dia aspek pengurusan stok, sedikit deal dengan orang. Deal dengan orang pun aduh. Kalau dapat customer jenis yang fully aware, jenis yang tak banyak sungguh, okey. Kalau dapat pula customer jenis yang tak menyabar, dia fikir dia je betul, dapat orang tua-tua yang macam bodoh. Aduh, ada pernah beberapa kali jumpa. Sakit hati. Okay, so dipendekkan cerita, dapatlah saya bekerja dekat satu kedai muzik dalam satu shopping mall di Shah Alam. Tapi timbul pula masalah. Masalahnya macam ni, gaji siapa pokok pangkal ada basic payment dan commission di atasnya. Basic payment, commission. Okay, basic payment dia dikira untuk saya 1 jam RM4. Saya tahu dia bunyi macam salah kepahal, rendah sangat kan. Saya awal-awal lagi dah sedar dah 1 jam RM4. Tapi bila dulu waktu apply kerja kan, saya dah sedar dah ada something tak kena kan. Kemudian dicerita pula ada commission. So saya dikatanya commission 5%. Itu pun dikira macam agak rendah lah. Tapi pada masa waktu saya apply bekerja tu, saya masih lagi cuba nak berfikir positif lah. Mungkin adalah rezeki Allah kan. Walaupun sikit sini sikit situ, Allah akan tentukan rezeki saya. Banyak orang beli barang muzik under saya. Ramai ada sejumlah orang belajar kelas muzik under saya. Saya masih lagi cuba berfikir positif lah. Yang mungkin rezeki saya kat situ kan. Tapi lepas dah ada beberapa minggu, jadi beberapa bulan, tapi dari beberapa bulan jadi 2 tahun something. Tak tahu lah, saya boleh kata nampaknya macam saya tak ada rezeki tau kerja di situ. Okey, sebabnya ialah commission harus diingat, kalau dalam piramid apa benda tu, orang kata bukan piramid makanan tau. Dia ada piramid bawah sekali keperluan. Lepas keperluan something macam sedikit kurang penting dari keperluan, lepas tu kehendak, something like that. Okay, benda-benda yang berkaitan keperluan ni, saya cerita sikit ya. Benda-benda keperluan ni dia kalau kehidupan kita, dia berkaitan macam makan minum, tempat tinggal, pakaian. Benda-benda di mana kalau benda-benda tu kalau tak ada, susah hidup kita. Sampai masa benda tu kita terganggu hidup kita. Kalau makan minum tak ada, sampai masa mungkin kita akan mati lah. Mungkin lah kan. Benda-benda keperluan ni, benda ni kalau kita tak ada pun,
mungkin hidup kita akan terasa macam agak bosan, tapi kita masih lagi boleh hidup. Okey, contoh macam entertainment. Muzik adalah di bawah kategori entertainment. Entertainment ni pula, dia bukan keperluan. Dia dalam kategori kehendak. Okey, contoh macam saya secara peribadi, saya memang suka layan YouTube. YouTube dalam kategori entertainment. Tapi walaupun hidup saya, katakan seminggu saya tak layan YouTube, walaupun hidup saya terasa macam sedikit bosan, tapi saya masih lagi boleh menjalankan kehidupan saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, kan? Begitu juga dengan orang membeli alat muzik atau alat-alat parts alat muzik. Okey. Jadi itu yang membuatkan memang tak ramai orang beli alat muzik. Ditambahkan lagi pula, okey, so itu pertama, bukan keperluan. Kedua, bukan semua orang ada minat terhadap muzik. Kalau ada minat ke arah muzik pun, bukan semua orang ada ilmu dan duit untuk ke arah bidang muzik. Barang muzik ni memang mahal-mahal. Dia nak mahal-mahal bukannya saja-saja nak buat mahal. Contoh saxophone. Dia buat daripada besi. Besi pula bukan cikai besi aluminium buat tin minuman tu. Pakai besi yang stainless steel. Stainless steel yang orang pakai untuk buat kunci, stainless steel yang pakai buat sudu, gafu, senduk semua tu. Kan? Jadi itulah, long story short, saya dah betul bos pula macam melambat-lambatkan bayar gaji. Kalau tak tanya gaji, dia buat bodoh. Tanya pasal gaji, dia macam, what? Okay, so serius. Dia macam cuba nak mengelak tau. Kalau korang macam tak percaya pun, mungkin korang boleh lah pergi ke satu shopping mall, kedai muzik ni tu, pergi jumpa bos jumpa staff kat situ, tanya, gaji macam mana? Okey tak okey? Serius tak? Saya tak tipu. Betul, bos tu memang dia macam melambat-lambatkan lah. Jadi dipendekkan cerita, saya nak pergi apply kat kerja tempat lain. Tapi saya bukan strict ke 7-Eleven tau. Saya cuba juga nak apply kat beberapa kedai lain. Beberapa kedai lain tu contoh macam, contoh macam apa ada satu saya cuba kat Family Mart, kat SACC, tapi Family Mart tu dah tutup. Tak tahu sebab apa. Lepas tu Beachwear, saya pernah juga cuba nak apply. Tapi entah kenapa dia macam branch yang terdekat dengan rumah family yang saya tinggal sekarang ni, branch tu dia tak ada gaji kosong. Ada gaji kosong tapi kat branch yang jauh sikit. Takkanlah macam nak bersusah payah beli kereta, beli motor untuk kerja. Kan? Dia jadi macam tak berbaloi juga kan. Jadi baik saya cari kerja lain lah. Jadi berbalik ke 7-Eleven, tempat yang saya pernah kerja. Tapi kali ini saya kerja sebagai full time staff, di mana adalah sedikit benefits yang dapat kan, macam EPF, insurans rasanya ada sekali kan. Lepas tu dengan ada apa tu yang biasanya orang dapat LHD, adalah banyak benda lah, benefits lah. Okay, so niat saya, berapa lama saya nak bekerja di 7-Eleven sebagai full time store crew. Saya awal-awal lagi ada terfikir pasal benda tu, tapi saya pun tak pastilah. Asalnya saya fikir orang lain mungkin akan katalah mungkin 2 tahun, 5 tahun, paling lama pun mungkin 6 tahun kan. Tapi saya tak tahu lah. Tengoklah pada masa depan, kalau saya ada rezeki untuk berbalik kerja di kedai muzik dengan ada payment yang bagus, dengan environment pun yang sedikit bagus, okeylah saya pergi ke situ lah. Tapi selagi saya dapat peluang pekerjaan seperti ni yang mengena dengan jiwa saya, yang mengena dengan minat saya stay je lah kan. Dia at least, sebab kalau bekerja di syarikat kedai runcit ni, dia secara langsung saya minat. Apa yang membuatkan saya minat, sebab dia berkaitan dengan bahagian sales. Saya secara peribadi, selain dari muzik, saya ada juga sedikit minat berkaitan dengan jual beli. Okey. Dan kalau fikir logik,
muzik dan jual beli. Gabung jadilah bisnes jual beli yang berkaitan dengan benda-benda muzik. Tu saya ada apply degree di music business. Kan? I don't know. Ni pula adik saya punya ni. Jadi long story short, apa yang saya kata, bawa sini saya akan apply kerja dekat untuk bawa sini saya stay je lah kat 7-Eleven, full time store crew. Selebihnya in the future saya tak tahu macam mana. Dan bila kerja di 7-Eleven ni, adalah juga beberapa jenis orang yang kita akan jumpa kan. Ada yang jenis baik, sopan, ada yang jenis yang sebenarnya okey tapi dia macam nampak macam stres kan. Ada juga jumpa budak-budak nakal, asalnya nampak baik, nakal, tapi dalam masa sama mencuri tu, mencuri ni. Ada kes kan. Masuk geng-geng orang yang duk isap rokok kan. Secara amnya, ni saya punya personal experience, geng-geng lelaki yang selalu beli rokok ni, kebiasaannya diorang ada sikap yang tak menyabar, nak cepat-cepat. Semua orang memang nak cepat, tapi dia nak cepat tu yang tak penyabar. Macam lah kau seorang je customer kat situ kan. Macam lah kau ni kerja untuk kau. Aduh, sakit hati. Dan ada juga saya jumpa beberapa kali orang tua-tua perangai macam celaka kan. Tengok rupa pun umur dah 50, 60, tapi macam celaka, belagak bagus kan. Dia dah bayar beli barang minta tukar. Kau fikir ni apa? Kedai runcit yang biasa-biasa ke? Come on. Ni 7-Eleven ialah walaupun basically dia kedai runcit, tapi dia kedai runcit established yang konsepnya sedikit berbeza. Aduh, ni kalau terus sembang ni jadi 2 jam video ni kan. Okay, so itulah story of my life. The only story lesson that I can give to you all at this point is that we as a normal human being, we all can plan ahead what we wish for our life. But need to remember, we are not 100% going to have what is exactly what we going to have in our life. Macam juga, kita boleh rancang, tapi Allah menentukan. That's the thing. Alright, there's nothing much left to say other than that. In the future, mungkin saya akanlah sedikit buat beberapa video yang berkaitan dengan pengalaman saya menghadap dengan beberapa jenis customer. Saya kena fikir balik lah, sebab pertama sekali nak elak dari jadi kita cerita aib orang. Keduanya nak elak dari jadinya pahala saya bagi kat dia, dosa dia kat tangan saya. Aduh, kan tapi ni di hati saya cuba nak sedikit berkongsi pengalaman lah menghadap orang lain-lain kan. Okay, so that's all for now. Thank you for wasting roughly about 13 minutes of your life listening to me yapping a bit all over the places. And yeah, thank you for everything. Assalamualaikum and peace out.